Takut kalau mungkin dekat, dia jet ko, dia karate ko, gapo dia. Uta ni kalau dia kekoh gak soyok. Ni, kalau dia kekoh, soyok. Oh, bukan supaya ngaku kucing geli gitu. Dah uta dia kekoh gak. Seloklah kitanya uta ni. Nah, maka Nabi SAW menjawab apabila orang Ansar tu kata, jangan pergi dekat ya Rasulullah, uta ni tengah ngamuk ya Rasulullah. Ahlul Bait daripada kalangan kaum Ansar memiliki unta. Ada satu keluarga daripada kaum Ansar, yakni orang Madinah. Orang Mekah berpindah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Orang yang menyambut kedatangan orang Mekah itu dipanggil Ansar, penolong. Mereka itu menyirami air bagi tanaman mereka dengannya. Ada memiliki unta dan unta itu digunakan untuk buat jiruh pokok. Tetapi ia menyukarkan mereka kerana ia tiada membenarkan belakangnya bagi mereka itu. Satu hari unta tu buat perangai tak sejiruh. Tak sejiruh pokok bunga. Tak sejiruh tanaman dan sayuran. Tak benar belakang dia letak air kau letak bekas kau gapo. Maka dia awak payah, dia ngamuk hari tu unta tu. Dan orang-orang Ansar datang menghadap Rasulullah, lalu mereka bertanya. Mari temu Rasulullah, ngadu masalah dia. Ngadu kepada Rasulullah belaka. Patut pergi mengadu kepada orang lain. Lah benda lagu tu pun mengadu kepada Rasulullah. Bak unta pun mengadu kepada Rasulullah. Tetapi sahabat tahu Rasulullah boleh buat apa saja. Sekalipun kita tengok bukan bidang seorang Nabi lah, kita kata cara bak unta ni apa kaitannya. Apa kita boleh. Nabi ni kecek benda-benda penting sudah, benda agama, benda gapo. Tetapi sahabat bak unta pun mari tanya Rasulullah. Perai pedai patah mari tanya Rasulullah. Apa tanya hamba? Patut pergi jumpa tukang besi kau gapo. Dia tahu Rasulullah tu boleh buat. Dia tahu. Dia pandai kaya tahu kata Rasulullah ni bukan tukang besi. Sahabat tu lagu tu. Maka kita yang menanggung ilmu Rasul ini, ilmu Nabi-Nabi, tok guru lagu tu lah perangannya. Kadang-kadang mari jumpa tok guru suruh baiki kereta dia. Go ni rumah dia tak ada peti, zinc dia cabut. Apa royak kat hambanya? Royak semua masalah. Sebab tu orang ahli agama kita tengok tok guru kita, orang mengadu semua jenis masalah. Dia ni lebih daripada YB lagi. Yang berhormat, wakil rakyat lagi. Minta macam-macam. Kadang-kadang bukan benda agama pun. Mari minta tolong untuk guru juga. Patut minta tolong orang lain. Tak. Maka tradisi lagu tu lah. Rasulullah pun lagu tu lah. Patut kalau kita kata, apa urusan utuh, mintanya apa. Dia mau pandai-pandai lah. Tetapi sahabat mari juga. Pergi tanya Rasulullah. Dia tanya kepada dia, kami mempunyai seekor unta yang kami gunakan untuk menyiram pokok. Katanya keluarga orang Ansar saat ni kita temu Rasulullah. Tetapi ia menyusahkan kami dan tidak membenarkan belakangnya untuk kami. Tak nak letak barang, nak letak bekas untuk buat jiru air atas belakang dia tekat lari hari ni. Ngamuk kau lagu mana. Sedekah tanaman dan pokok kurma kehausan air. Lah ni musim panas. Patut waktu menjiruh dah. Tiba-tiba unta kami buat perangai pula. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya. Bangun. Mari kita pergi selesai masalah tu. Jadi Rasulullah ni ada semacam orang duduk dengan dia. Dia duduklah mana-mana, akan ada orang keliling dia. Hak sikit mak kau apa dia, mesti ada duduk dengan Rasulullah. Kecuali apabila Rasulullah masuk dalam rumah, sahabat akan berhenti. Tak masuk dah lah. Rasulullah tu ubik saja, mesti ada 2, 3, 4 orang duduk likung. Mesti ada duduk dengan Rasulullah. Maka katanya Rasulullah, bangun orang ada masalah, kita gitu dulu. Maka mereka pun bangun, lalu Nabi SAW masuk ke dalam kawasan kebun. Pergi kawasan kebun, hak tempat ada unta saat ni. Dan unta itu ada di tepi kebun tu. Kebun
Dia ada pagar gitu, maka unta tu duduk biar pagar lagu tu. Maka Nabi SAW berjalan ke arah unta tu, nak pergi ke arah unta tu. Maka orang Ansar kata, wahai Rasulullah, dia dah jadi macam anjing. Lo ni dia ganah ya Rasulullah, dia tengah ngamuk. Tak ubah seperti anjing. Hamba takut kalau mugi dekatnya kekoh, kau apa dia unta ni jadi liar hari ni ya Rasulullah. Tak tahu bapa jadi liar lagu mana. Maka jangan pergi dekat ya Rasulullah. Pokok kami biasa dah, tapi kami tak berani pergi dekat. Unta ni antara binatang yang makan semua benda. Serbai tu arak je makan. Perok, bui lah apa dia nyetak bah, yang makan belakang, cap puak. Ni unta. Dia kerja dia, nah. Maka kami takut serangannya ke atas engkau. Takut kalau mugi dekat, dia jet ko, dia karate ko, gapo dia. Unta ni kalau dia kekoh gak soyok. Ni, kalau dia kekoh, soyok. Oh, bukan sopa dengan kucing, geli gitu. Dah, unta dia kekoh gak. Seloklah kitanya unta ni. Nah. Maka Nabi SAW menjawab apabila orang Ansar tu kata, jangan pergi dekat ya Rasulullah, unta ni tengah mengamuk ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, tiada apa-apa keganasan daripadanya terhadap aku. Tak usah bimbang, dia tak boleh buat gapo dia kat aku. Tak ada orang nak marah kepada Rasulullah. Binatang lagi-lagi moyok selalu jumpa dengan Rasulullah. Berarti binatang kenal Rasulullah tu siapa dia. Manusia yang liar dengan Rasulullah, binatang semua tunduk kepada Rasulullah. Bukan kata binatang pokok mapuh pun. Kita ngaji sebelum ni, Rasulullah panggil satu batai pokok tamar yang sudah mapuh, bukan hidup lagi hok mapuh dah. Rasulullah kata, pergi jumpa dia, royak. Kata hamba panggil dia. Sahabat orang Badui tu pergi royak, wahai pokok tamar. Ni, Muhammad panggil. Dia pun gerak-gerak pun cabut akal kanan dia. Gerak-gerak pun cabut akal kiri. Jalan cap-cap. Oh, anjahit sungguh. Pokok kurma hak mati pun kenal Rasulullah. Kita hak hati ada pun tak kenal Rasulullah. Balik sana mana hati kita mati. Pokok tamar hak mati apabila Rasulullah panggil bangun caca. Kita panggil tak tahu bangun kodok, takut kau mapuh. Maka tak kala unta itu memandai kepada Rasulullah. Unta pandai. Tengok apabila pasal Rasulullah mari, ia berhadap kepadanya hingga ia menyungkur sujud di hadapan Nabi. Rasulullah mari, dia paling tengok Rasulullah, pergi terkekai kat Rasulullah, pergi sujud Nabi. Unta pergi sujud. Tunduk sujud Nabi. Orang tengok belakang, kalau kita gak tok bomo besar lah. Kobar tengah liar gak, Power Rangers sekali. Jemput kobar dulu. Mari. Kobar dok tengah mengamuk gapo dia, orang lari berat tok email, tok siap, tok belok. Tok bela cabut kain habis. Orang dulu pandai panggil kobar. Orang lah ni terus panggil PhD, so tarik panggil kobar. Kobar tengah mengamuk, dia nombor 1 sekali lari. Apabila orang hok kata nak pergi nak kobar, nak ilmu, tak sah. Manusia pelik sungguh. Ilmu tak sah. Orang dulu tengok kobar senyap, tak sah tengok mata dia, tunduk lalu. Mari. Ikut selalu. Kobar ngamuk, dia jekoh. Mapuh lalu kobar, jamai dulu. Mana ada lah ni, Amerika tak lewat. Amerika je telah jekoh. Panggil Presiden Amerika, kobar ngamuk jekoh 10 kali. Hoi. Dia mapuh, bukan kobar mapuh. Bisa tak bisa ilmu orang jamai dulu. Ilmu ni lah kita boleh lawan orang kafir. Ilmu pistol, ilmu gapo, kafir ambo ada teknologi tu. Kalau pistol ni kelemahan dia lagu ni. Kita dak beli senjata dia nak perang dengan dia, kata mampu. Benar dia tahu kelemahan dia. Kita beli kereta rebah dia, kata kereta rebah ni hujung pucu tu kelemahan dia. Tekan situ pun gelas. Tinggal gigi saja. Wak kelik dengan roya-roya tak tahu apa. Aku kita tak boleh guna teknologi dia. Ilmu. Rasulullah ni tak payah pakai ilmu, mukjizat dia. Makhluk kenal Rasulullah tu siapa. Apabila lagu tu mari sujud di hadapan Rasulullah, huta tu mari sujud. Maka Rasulullah tekan umbung-umbungnya serendah-rendah hingga menjadi ke dapat bekerja.
Rasulullah tekan umur-umur dia. Ada riwayat kata unta ni mari ngadu kepada Rasulullah. Nah, dia royak Rasulullah buat lagi ni. Ada masalah gapo dia mu. Tak ada lagi amo jumpa doktor veterina. Doktor menate, orang panggil dulu tapi nama berat lajak, tukar doktor haiwan. Berat juga doktor veterina. Nak jadi doktor veterina ni payah wewe. Orang nak jadi doktor biasa tak apa, periksa boleh 90 boleh ambil doktor. Tapi nak jadi doktor haiwan kena boleh 100 baru boleh. Sebab apa? Sebab kita nak merawat benda hak tak boleh nak kecek. Jarang mari boyo, senok perut. Jarang tanya, "Yo, mana yo?" Senok perut kau, oh sakitnya dah makan gapo. Tak ada yang tak boleh kecek. Maka doktor haiwan ni dia kena bijuk sebab dia nak rawat benda hak tak boleh nak kecek kan. Oh, kalau doktor biasa ni nama ya berat doktor haiwan tapi jangan periksa mengaji kena bisa pada doktor biasa. Doktor biasa mudah. Hamba boleh jadi. Pakai baju doktor, pakai stetoskop tu. Tanya, "Awak sakit kau?" "Demam." "Patut kau mana?" "Pening." Tu dia. Sakit demam, obat panado. Pening tak? Ego tu. Boleh. Ya. Ya kalau doktor, kalau bisa kita pergi senyap gitu. Awak sakit apa? Doktor bisa ke doktor cek saya kan. Sakit apa? Saya sakit apa sebenar? Sakit otak. Lagu tu jeng lalu gitu. Jadi doktor ni mudah sangat, dia tak guna pun ilmu hak dia mengaji pun. Tak guna banyak sangatlah. Moga dia duduk lagu tu gak. Orang mari royak belako. Mocik-mocik tu apa? Mocik sakit apa dia? Mocik ada gastrik. Ya dah petang hari lagi. Tak aci lagu tu. Doktor pakar tak? Doktor pakar. Saya sakit ke apa? Walau dah senyap gitu. Doktor takut dah. Sudah. Mocik ni tahun lepas dia buat perangai dah. Buat perangai pula tahun ni. Jadi doktor ni mudah. Buat kita anak boleh latih jadi doktor. Siapa dia jadi doktor anak itirah. Nama amba wi serba so jobo wi sadak atas belakang. Tak ada masalah. Sehingga menjadikan dapat berkerja. Maka ada riwayat kata unta tu mari ngadu kepada Rasulullah. Kecek dengan Rasulullah berat. Rasulullah pun tanya, "Siapa dia tu unta ni?" Katanya orang dekat tu kata, "Hamba ya Rasulullah." Main betul? Adakah apa dia ya Rasulullah? Unta ni mari royak kat hamba. Unta mari royak kat hamba, kata mung buat kerja dia berat. Makan sikit buat kerja berat, nyanyolah ke dia nyo. Maka apabila dia tengok hamba suka tu gak dia nak mari mengadu masalah. Pas mun buat kerja lagu mana, mu lepas ni jangan buat suruh dia kerja berat, makan dia banyak. Katanya sahabat tu ya Rasulullah, apabila unta tu mari ngadu kat mung, patu mu nak suruh aku buat gini, maka aku lepas unta ni. Kerana syafaatmu, berkatmu, aku tak buat kerja langsung unta ni. Aku jamu makan. Maka unta tu jadi raja. Saja goyang kaki kerja dia. Boleh main PUBG apa semua. Jamu makan. Sahabat tu tak buat kerja langsung sebab Rasulullah tegur, kata mu jangan buat kerja Allah. Unta mai ngadu kepadamu ya Rasulullah. Dengan keberkatanmu, syafaatmu, aku tak buat kerja dia siapa mampu dia. Maka unta tu jadi molek. Lepok tu saja. Ngaji-ngaji pun duduk lepok gitu. Maka tu dia duk jamu-jamu siapa aku dia mampu. Tu dah unta. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ini binatang yang tidak berakal, ia sujud bagi engkau. Dan kami sekalian mempunyai akal, maka kamilah yang sebenarnya yang lebih patut sujud bagi engkau." Sahabat apabila tengok unta tu liar, apabila tengok Rasulullah, tengok mata tu gitu ke Rasulullah pergi sujud. Katanya sahabat lain, "Ya Rasulullah, unta ni tak ada akal. Dia kenamu, dia sujud pada mu. Aku ni ada akal. Kalau hok tak ada akal pun sujud kat mu, aku lebih layak lagi. Hok akal, hok kenamu siapa dia, patut akulah sujud kepadamu ya Rasulullah." Sahabat siapa nak sujud kepada Rasulullah. Maka sabdanya Nabi, tiada patut sekali-kali. Tidak molek, tak layaklah bagi seorang manusia sujud bagi seorang manusia. Ni tawaduk Rasulullah.
Rasulullah tak royak kata benda tu jadi syirik kau gapo. Tapi Rasulullah kata aku ni manusia. Tak saya gionyo aku rasa aku ni sekalipun aku ni nabi tetapi ada manusia hok sama dengan aku manusia kata mari sujud kat aku. Mungko sama tarah ya kita ni. Kita ni makhluk belaka. Rasulullah kecek tawaduk dia. Tapi bila-bila lagu tu pun sahabat tak pernah kurang penghormatan dia kepada Nabi. Lah ni apabila munggo Nabi kata dia manusia biasa, tak apalah kita sekeh kepala dia. Gitu kau sahabat apabila Rasulullah kata saya ni manusia biasa, saya tak layak disujud. Gitu kau? Dok semakin hebat pula Rasulullah di mata sahabat kerana tawaduk dia. Kita ambil ayat-ayat Rasulullah, ayat-ayat tawaduk Rasulullah untuk nak royak Rasulullah tak ada kelebihan. Ayat tawaduk Rasulullah tu apa jadi kita dok guna kita sebagai hamba lagu lain kedudukan dia. Sahabat semakin kurang. Apabila Rasulullah kata hamba manusia biasa tak payah sujud kamu. Sahabat semakin kurang penghormatan dia, semakin kuat penghormatan dia. Maka ayat-ayat tawaduk Rasulullah bukan alasan, bukan hujah untuk menjadikan kata Rasulullah tak ada kelebihan. Dan jikalau patut bagi seorang manusia sujud bagi manusia, jika dibenarkan dalam syariat kita sujud makhluk kepada makhluk, nescaya aku menyuruh kaum perempuan itu sujud bagi suaminya. Bapa sujudnya mendewa-dewa ke suami, ya. Tapi tak boleh nak sujud, tak boleh sujud, tetapi dari sudut lain kamu mesti buat suamimu lah idolamu. Dialah syurga neraka mu. Tangan dia letih, mu derah-derah dia ambil air. Dia masuk rumah, derah-derah kata kesak peluh dia. Ni tok laki masuk rumah. Bini dok tidur bersembang. Orang suruh buat air, dia air liu basi. Pas lagu mana? Tanya tok laki kelip nyaku gapo dia nak makan. Tanya nak makan. Abang kenyek dah bawa kelip nyaku. Bukan kata nak hidayah tak tanya. Ni orang kelik tanya. Duk main game lagi selagi tak suruh. Nanti tok lagi kata, pergi buat air dapur tu. Baru pergi, bila-bila mecuk. Mucung. Nampak, pada ambil striker sekali di pipi. Nampak, baru biar jadi artis sekali ni. Pelik sungguh. Nak jadi solehah, nak dapat syurga. Lagu mana nak dapat syurga isteri lagu tu? Sujud bagi suami. Korea artis pop pun ni hok bisa sekali suami kita sekalipun muka dia supaya asli. Tapi dialah pujaan hatiku. Jangan buat idola Korea pop kau gapo dia, biarlah suami kita chicken pop penuh di muka dia pun tak apa, tak ada masalah. Dialah syurga dengan aku kita Kerana sangat besar tanggungjawabnya ke atas isterinya. Suami lah duk cara makan minum, bui pakaian, bui gapo. Suami orang tak sudah bercara lah. Suami kita duk makan minum kepada kita. Suami misalnya pertandingan suami misali dapat dijohor, dapat dibenangi oleh abayuh misalnya. Maka pakat gila ke abayuh. Jangan duk gila ke abayuh lah kita suami kita. Abayuh duk cara bini dia ya. Jadi lagu tu. Kita duk tengok suami kita, mata jangan duk liar kok suami orang. Ni mula jadi tak redha, jadi tak bersyukur. Suami hamba tak belanja KFC. Tok laki dia belanja KFC semacam. Bini tok laki dia pun tak ada pitih, butang orang beli belanja KFC. Tengok pula sebelah jiran dia pula beli pala gajah. Abang. Tak beli pala gajah kat hamba, tak ada apalah. Dia butai pitih beli pala gajah pula. Tengok depan rumah beli pala helikopter pula. Allah, pala helikopter pula. Beli pala helikopter beratlah lagu tu. Suami, isteri jangan membebankan suami. Jangan minta benda lebih-lebih. Hamba nak minta dia banyak pitih. Tu tak apalah. Kalau hak tak ada pitih tak payahlah. Mudah-mudah kita nak hidup di syurga dua orang ke. Kau nak duduk makan budu sini ya. Duk, kita nak tukar langit ke? Siapa bila kita royak kepada bini kita, matlamat kita syurga.
Lepas tu abang tak win nafkah pun. Tak apa penting syurga. Oh ni masalah juga tu. Tok lelaki ni jenis lipat juga kan dia. Sikit-sikit ingat Tuhan kak. Yang menghidup kita Allah bukan makan dia. Sudah dah dia syarah nah. Macam-macam lah.